Macam malam, selalunya jiran aku, which is seorang pakcik ni, dia akan selalu ulang-alik tau. Sebab dia ada bela rabbit. Dia akan ulang-alik keluar masuk rumah dia untuk tengok dia punya apa saja nak tengok dekat luar tu lah. Tapi petang tu macam tak ada orang pula dekat luar. Lagipun hujan kan, mungkin semua orang tengah ambil beauty sleep masing-masing lah. Tapi jangan tidur lepas asar je nak ternyanyuk. Ingat time ni dekat rumah tak ada orang dan cuaca sangat suram. Selalunya aku balik, aku akan straight dulu kereta aku. Lepas tu aku akan undur parking, maksudnya undur reverse lah untuk masuk ke parking dalam rumah aku tu. Selalunya bila aku reverse, tak pernah ada bunyi apa-apa. Maksudnya kat kawasan tempat aku reverse tu, tak ada anything yang akan mengganggu aku untuk aku undur masuk ke dalam parking aku. Orang belakang tu hutan, jalan tu mati kat situ. Waktu aku undur tu, tiba-tiba ada bunyi sensor aku yang sangat kuat. Sensor kan ada 2 level kan. Aku tak tahulah kalau ada berapa banyak level sebenarnya. Tapi ini apa yang aku observe lah selama ni. Kalau benda tu jauh sikit daripada belakang kereta